saying, "Tell the truth! Tell the truth!" Man, what I wouldn't have given for a teleporter and a hand grenade at that moment. Tell the truth! Tell the boom! Dead, a diluted fictional version of reality that you idiots call the truth. But if you guys want to hear the truth, look no further than this video. I'm going to fill you guys up with so much truth that it's going to be coming out of every orifice. Here's the truth that you so desperately want to be told. The truth is that your protest that you think is oh so important is in fact completely meaningless because you don't even know what the hell you're talking about. I'll give you an example. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Tolak nasionalis, tolak golongan kebangsaan, ambil Islam. Nasionalis adalah syirik kerana mereka tolak Islam, ambil benda yang tidak Islam. Ini syirik. Mereka mengaku ke tak mengaku, dia punya fasad. Waktu bersamamu tak terasa saat yang berlalu. Bagai pelangi petang kau kan pasti pergi jua. Tapi di kampung-kampung masih lagi diijok, digerik, dipahat, dipahit. Belah-belah hulu Perak, belah Lengguk, sempadan Siam tu. Belah sana tu lah tanya orang tua-tua, siapa yang buat sekolah ni? Pakcik-makcik. Siapa yang buat balai polis baru di Keroh ini? Ini pengundi itu ada lagi banyak di saluran 1. Cuma jangan bimbanglah, pilihan akan datang mereka tu tak ada dah insyaAllah. Jenis gigit mi tak putih. Orang makan mi pepak dia isap. Jenis tu dia kapal layang sampai ke Dacing. Saya dah buat kenyataan beberapa kali bahawa demonstrasi bersih ni halal dari segi agama, dari segi demokrasi. Agama kita, Islam mengajar kita berjemaah 5 kali sehari. Berjemaah mana? Berhimpun. Bila bunyi azan hari Jumaat, apa ni tiap-tiap hari, berhimpun. Berhimpun tu dalam bahasa Arab panggil jemaah. Dalam bahasa politik sekarang panggil demonstrasi. Serupa lah.
ketika perbicaraan berlangsung yang dihadiri oleh pelbagai lapisan pelajar-pelajar daripada jurusan Guaman, nilai kolej dan wartawan daripada utusan Malaysia dan pegawai-pegawai Guaman yang lain, mahkamah memutuskan Haji Hoslan tidak menghantar dokumen dalam waktunya, sedangkan pengurusan kes telah tidak ada apa-apa bantahan ketika itu. Jadi ini sudah tak betul, ini menyalahi peraturan kerana benda ni telah diuruskan kes ini terlebih dahulu. Jadi Yang Arif, saya ingin menyatakan bahawa belum pernah berlaku dalam sejarah perundangan negara, tidak ada seorang imam pun yang diheret ke mahkamah kerana nak menegakkan Islam dan tata caranya. Like all my colleagues in Barisan Nasional, we hold to the principle that the next general elections must be the freest and the fairest in the country's history. We hold to the principle that the winner of the next general election must win with honor and the loser must lose with dignity. That means a fair and level playing field, a fair election. Memang dari dulu lagi kita mempunyai keazaman yang tinggi. Siapa yang tak kenal kita? Satu dunia kenal kita. Kita membina pelabuhan ini ialah untuk meningkatkan ekonomi negara dan dengan secara tidak langsung meninggikan kualiti hidup rakyat kita. Saya minta pada jasa baik untuk guru beri balik hak saya. Kami peserta-peserta tanah IPR 1 dan 2 minta jasa baik Tok Guru Ni Aziz, khususnya Kerajaan PAS Kelantan, tolong selesaikan tanah kami dengan beberapa segera. Puak-puak kami tidak rela Kerajaan PAS Kelantan bagi kepada PMBK. Kerajaan PAS Kelantan lebih tahu dosa pada Tok Guru betul-betul nak mari pasal kita tok Quran depan kita pakai junjung. Betul ke tak betul tanah saya di IPR 1 IPR 2 tu. Saya berani bersumpah dengan nama Allah, hak saya bawa hak saya. Tu kata dunia Islam membangun bersama Islam. Jadi tak ada Islam lah kalau lagu tu kak.
message is so straightforward. We are asking for clean and fair elections, which means we want a government, whether it's the present government or whichever, is to be there legitimately. That's all. And representing the true will of the people. That's all. We are not out to depose anybody. So